Okey, dengar saya tekan break. Boleh dengar tak bunyi? Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita nak main jom cari bunyi tersembunyi. Okey, untuk cari bunyi ni disebabkan bunyi ni nak cari agak susah. Dia bila bawa kereta baru dia ada bunyi. Masa kita tak bawa tak jumpa bunyi ni. Okey. So disebabkan masalah dia macam ni, jadi saya terpaksa gunakan alat ni. Alat main doktor lah ni, stetoskop ni. Okey, so macam mana cara saya guna alat ni? Jom saya tunjuk. Sekarang kita nak tahu bunyi ni daripada kiri atau kanan dulu. Okey, so kita test sebelah kiri dulu, nampak nombor 2 tu menunjukkan belah kiri. Bila saya lalui jalan rata dan bila saya break, apa bunyi pun tak ada. Okey, sekarang kita test sebelah kanan side. Okey, ini belah kanan nombor 1. Okey, dengar saya tekan break. Boleh dengar tak bunyi? Bila saya tekan break belah kanan, ada bunyi. Okey. Okey, bila kita guna alat ni, kita test belah kanan, ada bunyi belah kanan, belah kiri tak ada bunyi. Maksudnya di sini kita kena check bahagian kanan. Kena tengok part mana yang rosak di bahagian kanan. So nampak tak? Senang tak nak cari punca bunyi tu? So kalau anda ada bunyi misteri yang tak dapat selesai, boleh bawa datang jumpa kami di Fizik Motorsport Sunway Ipoh. Kami cuba bantu anda. So dapat tip hari ni settle.